Hai semua, pada minggu ini anda akan jalankan 3 lagi eksperimen. Okey, eksperimen 4, 5 dan juga 6. Okey, untuk eksperimen 4, anda tiada keperluan di rumah. Jadi saya akan bantu anda untuk menjalankan eksperimen 4, iaitu menentukan bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik. Okey, bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik kita namakan dia sebagai konduktor elektrik. Okey, dan bahan yang tidak boleh mengalirkan elektrik ataupun dia menghalang arus daripada mengalir, kita namakan sebagai penebat elektrik. Okey, ingat, konduktor yang boleh mengalirkan arus, penebat yang tidak boleh mengalirkan arus. Okey, jadi untuk menjalankan eksperimen tersebut, saya telah sediakan beberapa bahan dekat sini. Okey, saya telah buat 1 litar lengkap. Okey, ada bateri 2, sel kering dan juga pemegang sel kering. Kemudian ada wire, ada mentol dan juga pemegang mentol. Okey, dan juga ada beberapa bahan yang saya senarai kat sini seperti dalam jadual awak. Okey, yang pertama saya ada belon, lidi, kunci, sudu plastik, duit shilling. Okey, duit shilling yang baru pun boleh. Okey, duit shilling. Kemudian saya ada kerajang aluminium. Okey, ini yang kita buat untuk bakar-bakar ikan tu. Dan juga gunting. Okey, jadi kita akan uji satu persatu. Jadi awak perhatikan betul-betul ya. Yang mana yang boleh mengalirkan arus ataupun kita panggil dia sebagai konduktor elektrik. Dan yang mana yang tidak boleh mengalirkan arus elektrik. Kemudian anda tandakan pada jadual yang saya dah sediakan itu. Okey? Okey, kita uji satu persatu. Okey, kita mula dengan belon. Okey, so saya cut klip wire ni di sini. Okey, jadi mentol tidak menyala. Jadi belon adalah penebat elektrik. Okey, seterusnya kita pergi kepada lidi. Okey, kita letak di 2 hujung. Okey, lidi, mentol juga tidak menyala. Okey, seterusnya kita pergi kepada objek yang ketiga iaitu kunci. Saya letak 1, kemudian saya klip lagi 1. Okey, nampak mentol menyala. Jadi bila dia menyala dia adalah konduktor elektrik. Okey, seterusnya kita cabut Okey, kita pergi kepada sudu plastik. Okey, saya letak di 1 hujung, letak 1 hujung. Okey, mentol tidak menyala. Okey, seterusnya kita pergi kepada duit shilling. Okey, saya letak 1, kemudian letak lagi. Okey, mentol menyala. Jadi dia adalah konduktor elektrik. Ingat tu? Okey, seterusnya saya ada kerajang aluminium. Okey, saya akan letakkan 1 klip wire di hujung, kemudian 1 lagi di sebelah sini. Hati-hati ya. Sebab dia ada arus. Okey, so mentol menyala. Jadi dia adalah konduktor elektrik juga. Seterusnya saya cabut dan saya pergi kepada gunting. Okey, gunting saya nak letak di bahagian yang hadapan, bahagian besi. Okey, kita tengok gunting 1. Kemudian kita letak lagi 1. Okey, dia mentol juga menyala. Okey, ini yang kita letak di bahagian besi di hadapan. Okey, kemudian apa kata kalau 1 di bahagian besi, 1 lagi saya letak di bahagian belakang. Adakah dia menyala? Okey, adakah dia menyala? Mentol menyala? Mentol tidak menyala. Cuma bahagian yang besi sahaja yang mentol akan menyala. Itu sahaja yang bahagian konduktor elektrik. Okey, jadi konduktor elektrik adalah bahan yang boleh mengalirkan arus ataupun biasanya terdiri daripada besi. Okey, objek plastik, getah dan sebagainya tidak boleh mengalirkan arus elektrik ataupun kita panggil dia sebagai penebat elektrik. Okey, faham dan jelas semua? Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Terima kasih.